Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah, pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tak manis pula jika saya tidak memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Iqmal Darwish Bari Faiza. Kod sekolah saya ialah CEA 5073. Saya ialah anak didik Sekolah Menengah Kebangsaan Cini Timur yang terletak di Pekan Pahang. Hari ini saya akan memperkenalkan sebuah komik yang telah menarik perhatian saya, minat dan minda saya, iaitu komik karya Ben Wong, terbitan Publishing House. Cetakan pertama buku ini pada tahun 2019. Buku ini mempunyai 108 muka surat yang berjudul Gadis Robot. Apabila kita melihat muka hadapan buku ini, nampak seperti buku peperangan, bukan? Tetapi ia berlainan pula dengan kisah di dalamnya. Bagi saya, buku ini sangat berpatutan, iaitu RM10 di Semenanjung Malaysia, manakala RM12 di Sabah dan Sarawak. Buku ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Eun He yang selalu berkunjung ke makmal Profesor Powell. Ia tertarik dengan projek yang sedang dijalankan, iaitu K1 Prototype. Eun He itu telah menganggap K1 Prototype sebagai sahabat sejatinya yang susah untuk ditemui. Mereka banyak menghabiskan masa bersama-sama yang menyebabkan hubungan mereka menjadi bertambah lebih erat seperti sepasang sahabat sejati. Pada suatu hari, Eun He sedang melihat K1 Prototype yang dinaik taraf. Sekumpulan penjahat telah menceroboh masuk ke dalam makmal tersebut untuk mencuri robot tersebut. Semasa pergelutan antara profesor dan penjahat tersebut, mereka telah menembak Eun He yang menyebabkan Eun He tidak sedarkan diri. Lalu, K1 Prototype terbangun lalu membunuh kesemua penjahat tersebut. K1 Prototype telah merawat Eun He selama 5 tahun. K1 Prototype telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan sahabatnya tersebut. Setelah Eun He terbangun dari tidurnya yang panjang tersebut, ia mendapati bahawa badannya bertukar menjadi robot. Dan ia melihat sahabatnya telah musnah akibat menyelamatkan dirinya. Tuntasnya, banyak pengajaran yang boleh dia ambil dalam kisah Eun He dan K1 Prototype ini. Antaranya, kita mestilah menyayangi sahabat kita kerana ia adalah teman yang paling rapat dengan kita, yang sanggup bersama-sama kita waktu kita susah ataupun senang. Selain itu, apabila saya membaca komik ini dengan penuh keyakinan diri dan teliti, saya mendapati pentingnya nilai kasih sayang seorang sahabat yang ditunjukkan oleh K1 Prototype. Rasa sayang itu terlihat apabila dia sanggup merawat sahabatnya, iaitu Eun He, supaya kembali sihat seperti biasa. Walaupun dia terkorban pada akhirnya semata-mata untuk memulihkan kawannya. Akhir kata dari saya, membaca itu amalan mulia, jangan pula kita persia, mencari ilmu di mana ada, panduan hidup di alam dunia. Sekian, terima kasih.